Selama 26 tahun, si suami ni tak pernah miss bayar sewa rumah hantu dia sebab dia nak kekalkan bukti kejadian pembunuhan isteri dia dulu, dan akhirnya pada 2025 dia berjaya. Nama dia Satoru Takaba. 13 November 1999, isteri dia Namiko Takaba ditemui tidak bernyawa di ruang tamu. Kes ni memang gempar satu Jepun. Lebih 100,000 polis digerakkan, lebih 5,000 orang disual siasat, tapi pelaku tetap tak dapat dikesan. Polis siap keluarkan lakaran suspek, tapi tahun berganti tahun masih tak ada jawapan. Tak kena hujan, tak kena ribut tu. Sejak hari itu, Satoru tak sentuh langsung rumah tu. Dari 1999 sampai 2025, pinggan, mangkuk, jejak kejadian semua dikekalkan. Dia kata kalau bersihkan, nanti bukti hilang. Satoru pindah ke rumah lain dan tak pernah kahwin lain walaupun dia jumpa Jamilah. Selama 26 tahun dia terus bayar sewa, dah habis lebih 22 juta yen, lebih kurang 600,000 ringgit. Rumah tu dianggap jiko buken, rumah berhantu. Tuan rumah tak naikkan sewa langsung selama 26 tahun. Bila teknologi DNA makin maju, polis Jepun buka semula kes lama ni. Ratusan orang dipanggil semula untuk diuji, dan masa itulah satu nama muncul, seorang wanita 69 tahun, Kumiko Yasufuku. Bila polis korek maklumat, rupa-rupanya dia ni bekas kawan sekolah Satoru. Dia pernah bagi surat cinta, pernah bagi coklat Valentine's, tapi cintanya kena reject sama si Satoru. Dendam tu dia simpan lama dan akhirnya dialah dalang di sebalik kejadian 13 November tu. Selepas 26 tahun, kebenaran akhirnya muncul, dan bayaran sewa rumah yang tak pernah miss tu kini jadi saksi bahawa kesetiaan tak pernah sia-sia.